So jom kita tengok. Kita dapat kad S tier, Bobo Boy dan Ochobot. Hari ni Smart akan unbox Monster Galaxy Card Trading Card Album version 3. Tapi sebelum Smart unbox, jika awak suka tengok cerita Bobo Boy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. So inilah dia Monster Galaxy Card Trading Card Album yang kita nantikan. So Smart dah ada unboxing kan, Smart ada buat video unboxing dah. Smart dapat tapi dia punya album dia rosak sikit. So Smart pun beli yang baru. Smart baru beli untuk buat video unboxing. So inilah dia Monster Galaxy Card. Dan dekat belakang dia kita boleh nampak yang dia tulis Monster Galaxy Card kuasa di tanganmu. So kita ada karakter daripada Monster punya universe. Ada Bobo Boy, ada Amato, kita ada Papa Pipi, dan kita ada Megabot, kita ada Chimbot dan juga Ochobot. Dan dia tulis Trading Card Album dan ada website Monster Galaxy Card. So kalau korang boleh tengok ni, harga dia RM29.90. So mahal jugalah, tapi ini album yang daripada dulu dia jual macam berapa, RM25, RM20. Yang ni RM29, okey lah. Dan dekat sahabat-sahabat RM21.05. So mahal sikit lah. So ini dia album dan dia besar sangat. Sampai Smart pun kena buat macam overview macam gini lah, lebih besar daripada usual. Kalau korang tengok ni album dia memang besar lah, memang boleh muat, lebih besar daripada buku teks. So ya, jom kita unbox. So Smart akan buka. Dia ada wrapping dia. So inilah dia Monster Galaxy Card kuasa di tanganmu Trading Card Album. So inilah depan dia dan memang shiny gila. Memang dia macam ada holo lah, macam Monster buat holo dekat dia punya album. So inilah dia. Dan dengar dekat dalam ni ada satu kad Fiesta promo. So jom kita tengok. So dekat depan, okay, so kita ada macam binder dia macam ni. So dia macam binder yang macam dekat office lah. Dia macam ada mana buka macam ni. Kita boleh letak kita punya macam plastik ni. Lepas tu kita boleh simpan kad. So ya, so kuat juga kan ni. Ya. So inilah dia. Dan kita ada dia punya plastik dia. Tak tahu berapa banyak kita dapat, tapi banyak jugalah. Oh, kita dapat apa tu? Jom kita tengok apa yang kita dapat. Tapi kita kat sini lah. Oh, kita dapat kad Fiesta dia. Dia letak macam tu je. So jom kita buka dulu lah. Takut dia rosak ke apa. So dia punya kertas dia ada dalam plastik juga. So jom kita tengok. Jom kita buka lah. Okay. So inilah dia kad yang kita akan dapat. So inilah dia. Kad dia memang cantik lah, sebab dia simpan dalam tu. Daripada yang deck box tu dia letak macam tanpa sleeve ke apa. Dan ni at least cantik lah, kualiti dia terjamin sikit. So jom kita tengok. Kita dapat kad S tier, Bobo Boy dan Ochobot. Ni kad dia memang 5 bintang lah, memang S tier. 120 HP dan 80 attack. Dan kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari deck dan letak di tangan. So dia boleh pilih kad daripada deck kita dan letak di tangan. Banyak kad lah boleh pilih. So memang cantik lah dia. Tapi dia finishing dia sama juga macam deck ball lah. Dia macam lebih kepada matte lah, macam matte finish. Dia tak ada glossy. So memang cantik lah. So pertama sekali kita akan letak sleeve yang korang boleh beli, sebab ni dia jenama tempatan actually Morgan Games. Awak boleh search ke Morgan Games sleeve dan korang kena beli yang dia tulis Monster Galaxy Card. Baru muat untuk untuk kad Bobo Boy. So kita letak kad kita macam ni. Kita dah letak dalam sleeve dah, baru dia selamat. So dekat sini, alamak, okey. So tak tahulah, tadi bila Smart buka dia macam terlipat lah macam ni. So memang dia daripada factory dah terlipat. Alamak, tu memang quality control sikit lah, tak cantik. So kalau korang nak pasang ni, rasa korang kena tengok macam mana nak letak kad dia. So macam ni, biar dia macam biar korang boleh muat macam ni, baru korang boleh letak dalam album. Sebab takut nanti kalau korang letak terbalik, nanti korang kena letak macam terbalik lah. So jom kita tengok mana nak pasang. So kalau korang masih beginner lagi, rasa korang pasang sikit-sikit dahulu lah. Korang macam, kalau macam takut sangat rosak, boleh buat satu persatu. So ambil lubang yang macam bawah ni, lubang paling kecil, kita letak yang paling bawah sekali lah. Okay, dah siap satu page. So kita pun letak satu persatu lah.
So macam kita kira lah berapa album yang kita dapat. Kita ada 1, kita ada tak dah 3 dah. So 3, kita letak 4, kalau banyak juga tak tahu lah, 5. So better letak satu-satu lah, sebab kita tak mau macam album ni cepat rosak ke apa kalau kita macam letak banyak-banyak. Kita ada 6. Lama rasa terlebih kira ni, rasa dah 8 kot. Tak apa, kita boleh kira balik. 9, 10. Nanti pun Ashmore nak letak apa? Nak letak cuba letak pad Techno Breaker full set dan juga starter deck gentar. So yeah, so kita letak lagi. Dah banyak mana. So yeah, kita letak dulu. Susah juga nak letak ni, sebab dia banyak jugalah yang korang dapat dalam album. So yeah, kita letak lagi. Lama jugalah korang ni. Korang kalau korang suka video yang Ashmore unbox, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau korang nak tengok Ashmore unbox apa lagi, sebab Ashmore rasa Ashmore macam banyak juga video tak buat, jadi Ashmore nak macam buat banyak lah hari ni, bulan ni dan bulan depan juga dah. Sebab bulan 5 nanti, bulan 6 ada yang cut Bobo Boy Sofan kan. Nanti ada Bobo Boy Galaxy Baraju. So nanti mesti ada produk, banyak juga nanti produk baru. So komen je lah kalau Ashmore je tertinggal. Macam Ashmore nak unbox macam cut Mecha Master tu. Okay, ni yang last kali. Dan kita letak. Dan lepas siap tu kita boleh rapatkan dia. Okay, dah siap. So inilah dia album dia. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So in total kita dapat 20 keping macam ketak sleeve ni. Kita dapat 20. So kalau korang tahulah, kita boleh letak 9 kad. Kita boleh letak 9 kad. Kalau 9 dia darab 20, dah macam apa, 100 lebih lah. Sebab H-Mall pun sedap. Korang boleh letak macam ni, tapi bila korang sebalikkan macam ni, korang tak boleh letak sebab dia tak ada lubang. So memang dia kena letak 9 kad je. Boleh satu line ni boleh letak 9. So 9 darab 20 mungkin dalam 191. So boleh letak 191 keping kad je dalam album ni. So sikit lah. Tapi yang bestnya dengan album ni, dia sikit je, korang boleh tambah lagi banyak banyak kad yang korang nak. So banyak sleeve. So korang boleh cari je macam kertas macam ni dekat Shopee, kat Lazada ke, dan H-Mall dan korang boleh tambah je banyak mana. Kalau korang ada macam banyak lagi kad, korang boleh letak macam 40, 50. So sekarang nak H-Mall nak cuba pasang poster. So H-Mall ada kad lebih-lebih Techno Breaker. So hari ni H-Mall macam cuba nak pasangkan poster lah. So kalau korang macam pertama sekali macam tak pandai nak buat poster, so korang boleh tengok dekat nombor ni. So kita boleh simpan, kita boleh bukan nombor saja, tapi kita boleh tengok warna. So kita matching warna dahulu. So kalau warna biru kita letak macam ni. Kalau warna macam apa, purple ke ash pun tak tahu, letak macam ni. So ada merah, ada macam warna macam tu. So kita boleh asing macam ni lah. So H-Mall nak asing dulu sebab H-Mall nak buat poster. Sebab H-Mall belum lagi buat poster untuk ni. So korang boleh asing kod warna, dan nanti kita pasang dia jadi poster yang besar jugalah. So kita slowly letak. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tapi H-Mall banyak H-Mall tak mau edit sangat sebab H-Mall nak suruh video ni macam lebih menarik, lebih macam tak ada banyak edit lah. Jadi memang ni H-Mall rasa salah letak ni. Ni letak dekat mana Oh, letak dekat sini. Okay, salah. So macam ni. Mana letak sini. So ni tak sini rasa. Ni letak sini, ni letak sini, ni letak sini. So kita macam tengok warna je, nak susun dia menjadi poster. So dah siap.
So kita letak ketepikan dahulu. So jom kita pasang dan kita review album lah, sebab kita tengah pasang dan kita pun akan review. So kalau korang nak pasang, korang boleh tengok nombor dia. Macam ni tulis 1. So kita boleh letak dekat nombor 1 lah. So kita boleh slowly letak. So ni nombor 8 dekat sini. So ada Timbu Adi Bako, ada Pengang Gopal. Oh, Saskin tak? Ini Sumorai bukan. Sumorai dekat sini. Salah letak. Ada Bobo Bayi Bot. Kita ada kejahatan. So kita boleh susun. Dapatnya ada satu hilang. Yang ni apalah. Yang ni sepatutnya Ijojo dekat sini. Tak apa. Kalau susun ni, kalau macam hilang satu tak apa, kita macam move on kepada next rasa poster untuk ni Sumorai nombor 14 kita letak depan, sebab dia duduk depan. Dan kita ada Mecha Ninja, Janito 17, 18, 16, Bibobip dekat tepi ni. Yaya Nganying. Sini ya Yaya Nganying. So kita boleh letak macam ni. Yaya Nganying kita letak Rubika, kita letak Rocket Fish, kita letak Payapi, kita letak Chambot. So untuk next poster kita yang Boba Galaxy musim 2. So kita boleh slowly letak macam ni. So kalau korang macam ada banyak kad Boba, rasa korang better beli binder macam album macam ni, supaya kad dia tak rosak dan juga kad dia tahan lama. Sebab banyak kan kad yang kita simpan ni boleh jadi macam rosak. So kalau kita letak dalam binder ni memang boleh selamatkan kad ni lah. So alamak, hilang juga satu kad. Tak apa, kalau hilang satu kad ni mungkin Esmo tersalah letak. So kita tepikan dulu. So next kita ada poster ni. Kasengah takat dekat bawah. Macam ni. Kita ada King Balakong. Susah jugalah nak letak. Okay, kita ada Taka Botra, Mas Mawas, Bobo Boy, Satrianta. Ni Captain Sparrow yang tak ada masa tu. So letak. Lepas tu kita letak dekat sini. So kita dah ada poster keempat. Sekarang poster kelima. So poster kelima ni kita ada projek Mas Mana, kita ada Mas Mana, kita ada Mas Cacik belah ni. Dan kita letak ada Mas Mara, Yamato, ada MRS Kebenaran, ada Mas Mana, ada Captain Kaizo dan ada Mara dengan Pian. Dan poster terakhir kali kita ada Yaya. Okay, kita ada Yaya nombor 54. Tu Ocobot. Lepas tu Ying. Dan Kuali kat mana? Kuali kat atas sekali. So kita letak slowly. Dan kita ada kad yang holo kita. 3 kad holo. Kita ada Gentar dekat sini. Dia dekat sini. Beliung dekat tengah. Kenapa susah nak buka ni? Dan Beliung. So inilah dia semua kad yang kita dah letak dalam album. So itu cara Esmo susun. So dekat poster ni kita boleh tengok lah, ia macam tersusun cantik, macam boleh nampak poster dia apabila kita letak dalam album ni. So sebab ada 6 poster, so kita dah guna 6 sleeve. So kalau ikutnya 6, 12, 18, 20. Dan dalam 3 kalau Technoblade, kalau macam pack biasa ni boleh letak 6. Jadi kita boleh letak macam 3 set lah. Macam boleh letak Cyclone Fury, boleh letak Erosion Knight, boleh letak Technobreaker. Lepas tu ada 2 yang sisa. So memang sikit juga kad yang korang boleh letak. Tapi at least kad yang korang ni memang selamat lah daripada letak macam deckbox dengan sleeve saja. Yang ni lagi selamat. Dan korang boleh display macam ni. Kalau korang simpan dalam kotak saja, macam dalam album macam ni, korang tak boleh tunjuk dekat kawan korang. So ni boleh tunjuk lah. So inilah dia susunan dia. Memang cantik jugalah bila letak dalam ni. So itulah dia. So kalau Esmo memang boleh macam recommend lah produk ni. Sebab untuk beginner okey lah. Sebab dia macam ni, macam ada design menarik. Lepas tu kat belakang pun sama, macam holographic. Lepas tu dia dah bagi free card lah. Dapat satu kad yang free ni.
So korang boleh je letak dekat apa, yang tempat yang kosong, korang boleh untuk simpankan koleksi. So yeah. So kalau korang nak tengok Ashmore buat video apa lagi, please lah comment. Sebab Ashmore pun lepas video ni Ashmore tak tahu Ashmore nak video apa. Mungkin Ashmore nak unboxing apa. Sebab selepas kad ni ada kad yang Mecha Master punya figura. Sebab kalau kita beli Mecha Master figura, kita dapat satu kad promo yang kad Mecha Master figura emas. So kalau korang nak tengok Ashmore buat video tu ke atau video lain-lain, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, terima kasih kerana tengok video ni, dan bye bye. Assalamualaikum.